tengok dengan kisah air mata si setua. Selamat menonton. Wow, ulala, nak apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Hab Ruslan. Umur saya 43 tahun. Saya berkecimpung dalam wayang kulit ini lebih kurang dalam 20 tahun lebih lah. Semenjak umur saya 11 tahun, saya dah mempelajari muzik wayang kulit dan dalang wayang kulit lah. Terlibat dengan dalam wayang kulit ni sebab minat lah. Jadi kita tengok wayang kulit ni daripada kecil. Lepas tu kita ada minat untuk belajar wayang kulit ni. Dan saya pun mencari guru lah. Ada kawan-kawan lagi awam yang minat juga dalam wayang kulit ni. Jadi kami sama-sama lah pergi belajar wayang kulit ni di Kampung Padang Cempah. Proses dia, kita ada satu cara untuk jadi dalang wayang kulit ni, cara cabut gambar tu lah. 12 gambar tu kita akan tahu lah sama ada orang tu boleh menjadi dalang ataupun tidak. Upacara cabut gambar tu dia ada 12 keping gambar. 12 keping gambar tu terdiri pada gambar Tun Marusi, gambar Piprai, gambar dewa-dewa, gambar Itong, gambar Aikyau, gambar Nunui, gambar Itu, gambar Gasi, gambar Raja, Permaisuri, Raja Muda dan juga Puteri. Jadi gambar-gambar ni disatukan dengan macam kita ikat macam tu lah. Jadi kita buat cara tu, mata seorang yang nak minat untuk jadi dalang ni akan ditutup dengan kain. Jadi dia akan cabut salah satu gambar tu tanpa melihat lah. Jadi masa dia cabut gambar tu, dia buat keluar gambar tu, kita boleh tahu sama ada orang tu boleh jadi tok dalang ataupun tidak. Selalunya untuk menjadi tok dalang ni kita kena ambil masa lebih kurang 20 tahun untuk kita betul-betul menghayati watak-watak gambar tu dan juga alat muzik untuk kita masukkan dalam persembahan wayang kulit tu. Aku dah geram buat terbedak tu lama dah. Awak hantar dia lari berapa? Awak dia hantar dia lari. Aku dulu minta ampun lah macam minta mana gang kepada aku. Aku minta ampun, minta maaf ada gang kepada aku. Lepas tu aku tengok buat terbedak dalam. Dalang ni orang kata orang yang memainkan cerita. Orang yang membawa watak, menghidupkan watak tu apa itu dalang. Dalang-dalang ni yang memainkan watak tu untuk hidupkan patung-patung tu. Macam tu lah. Untuk nak jadi tok dalang ni, dia tak ada umur. Kalau umur budak tu 5 tahun, dia boleh dia otak cergah, dia boleh hafal tentang hikayat-hikayat, insya-Allah tak ada masalah lah. Contoh dia dalang Celik Kelantan kan. Sebab tu kita kena betul-betul kena cari budak pun tapi dia punya pemikiran otak dia tu. Dia mudah hafal, mudah faham macam tu lah. Wayang kulit gedek ni Sunda, wayang kulit warisan ke, dia gedek. Gedek ni pergi Kedah ni pergi gelaran untuk wayang kulit tu. Gedek tu kelincahan. Masuk gedek tu kelincahan. Tak kira wayang kulit Seri Nerang ke, wayang kulit warisan ke. Ya, kalau ni Kedah digelar gedek. Untuk watak utama dalam wayang kulit gedek ni, pertama sekali watak Itong, watak Batam ataupun Aikyau, itu watak Seniman Nuni, itu watak Itu, watak Aiking, watak Aimeng,
watak air pun, itu semua watak-watak lawak lah. Kalau kita jadi Tok Dalang ni, dia kalau macam nak hikayat tu, setiap watak tu dia memang soalan. Macam Etong, Aikau, Nuni pun soalan juga. Contoh Nuni, Assalamualaikum, dia suara di dalam. Itu Waalaikumsalam Nuni, dia lagu tu lah. Kalau watak raja, cara raja, watak orang tua, kita buat cara tua. Jadi dia setiap watak tu memang berbeza lah suara tu. Untuk hikayat wayang kulit Gedek ni, selalunya yang kita selalu buat persembahan, kita guna 12 hikayat lah. Contoh dia Menaruh Harapan, Kisah Kaidara, Air Mata Sisi Tua, lepas tu Pokok Bunga Mat, Tongkat Sepanjang Jalan, Bunga Sati. Banyak dia punya hikayat tu. Dia persembahan wayang kulit ni dia tak tentu, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, dia tengok atas persembahan tu. Jika ada kaitan dengan majlis VIP ni, selalunya lebih kurang dalam 30 minit, 20 minit adalah. Tapi kalau persembahan tu macam majlis-majlis kenduri ni, selalunya 2 jam lah, 1.5 jam ataupun 2 jam. Proses membuat petung ni utama sekali kulit lah. Dia kena ada kulit, dan juga dia ada pahat-pahat yang tertentu yang khas untuk kita buat patung tu. Dan juga warna untuk kita warnakan di atas kulit tu. Setiap watak tu dia berbeza lah. Jadi yang penting tu kita kena ada kulit. Proses nak buat patung ni dia ada yang masa tu dia tengok atas corak patung tu. Kalau kata corak tu banyak dengan bunga-bunga tu, dia makan masa 1 minggu 2 jugalah. Kalau macam corak dia tu sikit, macam gambar Etong, gambar Aikau tu dia corak sikit, dalam 1 hari dah siap dah. Tapi kalau macam corak macam dewa-dewa, piprai tu, untuk manusia tu, lebih kurang dalam masa 2 minggu. Macam tu lah. Kena otak tu kena cergas sikit lah untuk mengingati hikayat-hikayat, dan juga kita boleh kita melakukan suara tu dengan 12 suara. Cabaran itu hak tu lah. Jadi untuk jadi dalang ni, harapan saya sebagai Tok Dalang ni, saya berharap sangatlah kepada generasi muda ni, kita harap berminatlah dengan wayang kulit Gedek ni, untuk mempelajari dan untuk kita mengekalkan budaya seni budaya wayang kulit ni untuk anak bangsa kita. Jika tak ada pelapis budak-budak remaja lah ni, jadi kemungkinan wayang kulit ni akan pupus di telan zaman, macam itulah.